A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad al-a'immah wal mahdiin wassallim taslima. Okey. Apa khabar semua? InsyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan semua. Terima kasih yang sudah mampir ke channel saya ni. Yang masih yang nak menentang, siapa-siapa yang nak menentang, teruskanlah menentang. Kan, setelah datang kebenaran, anda masih nak menentang, itu pilihan anda sendiri. Dan kalau ada soalan-soalan apa kan, macam tu hari ada satu, saya tak ingat nama, minta maaf, tanya pasal boleh ke pakai subang. Kan boleh kan. Kalau tak ada dalil pun kan, hujah Allah pada zaman sekarang mengatakan tu boleh, maka sami'na wa ata'na. Sebab setiap utusan Tuhan yang hidup kan pada zaman imam zaman kan, macam Nabi Muhammad, macam Isa, macam Musa, macam Ibrahim, so undang-undang tu di bawah utusan Tuhan. Sebab apa? Sebab dia bawa Spirit of God, Ruh Allah. Tapi yang pakai subang ni memang Abah As-Sadiq ada menunjukkan ketika Al-Hasan dan Al-Husain kan masih kecil 7 hari, Jibril ada datang bagi tahu dekat Muhammad sallallahu alaihi agar mengkhatankan Al-Hasan dan Al-Husain dan menindik sebelah kanan dan atas ni kan. Tapi bukan satu kewajipan. Macam saya memang dulu dalam sunni dulu pun, masa umur saya 16 tahun pun dulu saya minat pakai subang. Walaupun anak ustaz saya pernah sebut sendiri, bukan pergi kedai. Ada seorang sahabat saya nama dia Ridwan Ismail. Dia yang jadi saksi yang telah menebuk saya umur 16 tahun dulu. Masa tu kat rumah dia tahun 93 tak silap, malam kan, kat rumah dia pakai air ketui ya kan, bubur air ketui, air batu kan, bagi kebas, lepas tu pakai resang tu cucuk masuk. Dulu belah kiri, belah ni tak tahu apa, dulu cucuk sebab nak seronok ya, bukan ada dalil apa pun, tapi jiwa tu rasa nak cucuk, rasa ada nak cucuk. So jadi pada zaman tahun 93 tu saya, masa tu peralihan, kalau tuan-tuan orang lama yang bayar saya tahun 70-an akhir, 76, 77, 78, 79 kan, ingat perubahan daripada rock kan, Awi dengan Amy kena potong rambut dengan Tok Mat kan, Menteri Penerangan tu, ubah kepada My For You To See, My KRU, My Vanilla Ice, MC Hammer untuk antarabangsa. Itu masa tu saya terikut dengan For You To See kan. So dah start pakai tu. Zainal Abidin pula keluar daripada Headwind, pakai baju pagoda dia, baju putih kan, baju pagoda, pakai seluar besar kan, dengan rantai reggae apa semua. Masa tu saya duduk lepak kat Komtar Penang. Itu pengaruh, kita cepat terpengaruh kan. So cucuk subang kan, abang Wan, saya panggil Wan. Wan ni dia cucuk belah sini, pak, terangkat belah atas, macam tu. Uish, apa terangkat belah atas, dia kata, tarik balik, cucuk balik, perak belah ni pula. Lepas tu pak, subang tu, pin. Bopin kesang. Orang kena panggil kesang, yang budak-budak punya napkin tu, tapi yang saiz kecil punya, cover tak pergi nampak. Lepas tu selang 3-4 hari dia kata bubur guruk batang apa kat situ nak bagi, dia tak mau kambui kan. Syok masa tu duk menyorok pada orang tua kan, pada tok saya, arwah tok saya apa semua, tak mau bagi nampak.
Itu sejarah saya pakai subang. Kan, tak ada dalil pun kita pakai. Rupa-rupanya bila jumpa hujah Allah, jumpa Abah Sadiq, Abdullah Hashim, rupanya memang yang ni sunnah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Al-Hasan dan Al-Husain. Kan, pakai subang. Kan, untuk membezakan antara orang Islam dengan orang Yahudi. Orang Yahudi, kan, kalau dia pakai subang tu, dia adalah seorang hamba. Nak menunjukkan hamba, dia hamba kepada manusia lain. Dan dalam dalil kita dalam Islam pun kan, daripada hadis tu kan, dari penerangan Abah Sadiq, dia kata untuk menunjukkan kita seorang hamba kepada Allah melalui utusan dia. Kita taat dan patuh pada utusan dia. Kan? So pakailah. Kan, kita memang dah minat lah. Tak ada masalah lah. Kan? Kalau tak ada dalil, betul saya kata, kalau tak ada dalil pun, kalau Abah Sadiq kata boleh, boleh lah. Tapi tak wajib lah. Siapa nak pakai-pakai, siapa tak mau pakai sudah. Ni macam Benny pun sama juga. Ada orang yang minat pakai Benny, ada orang pakai topi, ada yang tak pakai apa-apa. Kan, rambut ya tinggal, rambut panjang, ada juga. Ni bukan kewajipan. Ni tanda orang bekerja. Kan, Abah Sadiq bagi tahu tanda untuk orang yang bekerja, tengah bekerja. Kami berdakwah, menyampaikan, menyeru pada semua manusia tengah panggil anda semua kembali pada ketuhanan Allah. Kan, salah satu alasan lagi Abah Sadiq bagi tahu kan, serban yang patutnya datuk dia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, Muhammad al-Mustafa tu telah dicemari oleh ulama-ulama yang jahat. Kan, serban mereka tu lagi bahaya lagi daripada bom di Israel di Palestin tu. Kan, kerana serban mereka lah mereka boleh keluarkan fatwa, boleh mengundi. Kan, yang nu halal, yang nu haram, boleh masukkan anda dalam neraka. Bayangkan kerana serban tu, mereka telah mencemari serban Muhammad sallallahu alaihi. Jadi di zaman ni Al-Mahdi muncul. Kan, dengan pakai bini. Tetapi bukan wajib. Tanda orang bekerja. So ada apa lagi persoalan-persoalan yang saya terlintas ni random ya ni. Kan, random ya. Supaya anda semua boleh mengisi kan waktu-waktu anda yang terluang kan, yang anda anggap bulan puasa ni kan, pada tahun ni walaupun ni bulan Rabiul Awal. Kan, kalau bulan Januari Jamadil Awal. Kalau ikut kalender solar, memang betul-betul punya. Solar Suria, samalah. Tu, Januari Jamadil Awal, Februari Jamadil Akhir. Kan, lepas tu Mac mula sekarang ni sama dengan Rabiul Awal, musim bunga pertama. Makna dia memang ikut kalender yang ditetapkan oleh Allah, musim. Tu saya kata, kalau anda tak percaya sekarang ni, anda pergi tengok kawasan, kot jalan-jalan kot Malaysia sekarang, bunga sakura macam Korea tu banyak kan. Tengok musim bunga. Kot belakang rumah mungkin bunga pokok loyan apa semua dah keluar. Musim memang dunia punya. Yang ni bukan ada kilang mana-mana keluar. Memang dia ikut cuaca kan. Itulah Rabiul Awal, musim bunga yang pertama baru nak keluar. Jadi anda bukan puasa di bulan Ramadan. Ramadan tu ada makna lain pula. Anda berpuasa di bulan Rabiul Awal. Hasil daripada Umar dah ubah. Zaman dia ada orang komplain kat dia. Bagi tahu kat dia kan. Kita punya surat-surat ni, Governor dia bagi tahu kat surat-surat ni semua tak ada tarikh ni. Dia kata mana ni, bila punya surat ni. So tak apa, kita buat kalender hijrah. Umar kata, lebih kurang macam tu lah. Kan, ubah pakai hijrah sendiri ke kita kan. Pakai ni lah. Mula-mula mungkin pakai Jamadil Awal, Jamadil Akhir apa semua tu. Lepas tu masa tu 5 tahun, maknanya pemerintahan Umar lepas Abu Bakar hanya 5 tahun perintah. Umar merintah maknanya lepas 5 tahun Rasulullah wafat sampai kat zaman Osman. Osman pula pergi ubah lagi sekali. Okey, kita pakai Muharram ni adalah tahun baru. Sampai sekarang anda bulan Muharram anda kata tahun baru kalender hijrah. Dan akibatnya anda berhaji di bulan yang salah dan berpuasa juga di bulan yang salah. So tak tahu sebab anda beriman
Kan, dengan orang-orang yang bukan dilantik oleh Rasulullah sendiri tu, basic tu. Ada orang komen basic ini bukan bab akidah, tak apa pun, tak beriman pun, pasal Ahlul Bait ni tak payah. Tak tahu sangat pun tak apa. Kan, kita wajib taati je. Yalah. Siapa abang? Ustaz abang macam tu sebab apa? Sebab dia tak mau bagi anda semua kenal pewaris Nabi yang sebenar. Sebab tu bila sebut pasal Ahlul Bait, oh ni Syiah ni, jaga. Dia sebut Syiah ya, Ahlul Bait mesti Syiah. Nampak doktrin yang diberikan kepada anda semua. Kan, sebut Ahlul Bait, oh ini Syiah. Saya tak akui. Kan, memang Syiah yang banyak yang pegang hadis-hadis Rasulullah daripada Ahlul Bait, daripada keluarga Rasulullah. Kan, tapi Syiah yang mana? Kan, Syiah pun sama macam anda juga. Kalau yang Syiah sekarang, Syiah yang mengikut para ulama. Kan, selepas Imam Muhammad bin Hasan Al-Askari alaihissalam, Imam Mahdi, Imam yang ke-12. Kan, raib kerana orang nak bunuh dia lebih pada 1200 tahun. Kan? So umat teraba-raba. So di sinilah ujian dia, kan. Ali Khamenei kan, Khomeini apa semua sebelum ni kan, mengaku ya, dia kata dia utusan Imam Mahdi, kita akan buat negara Imam Mahdi. Kan, dia pun ambil khumus 1/5 ayat Quran kata daripada harta Ahlul Bait, daripada harta Imam Mahdi dia gunakan untuk negara. Buat peluru, kan, bangunkan negara, mompak di Muhammad dan keluarga Muhammad sallallahu alaihi. Sama juga macam anda semua mengatasnamakan Nabi Muhammad buat negara Islam. Lantik uli amri anda sendiri, agung. Kan, Malaysia agung adalah uli amri. Atiullah wa atiur rasul wa ulul amri minkum. Dia ulul amri dia ni janji dia tak buat maksiat apa semua. Iyalah. Nampak tak tafsiran para ulama, non-working scholar, para mufti, orang-orang yang menolak ketuhanan Allah, yang menganggap Allah dan lepas Nabi wafat tak lantik siapa-siapa dah. So, secara tak langsung dia telah support sistem iblis yang dari awal iblis dah cipta. Tapi iblis dia hanya kafir kepada Allah. Sebab apa? Sebab dia menolak khalifah yang dilantik oleh Adam, oleh amri dia pada masa tu. Dan tapi dia tak mensyirikkan Tuhan. Sebab apa? Sebab dia tak pilih siapa-siapa untuk jadikan sandaran dia. Anda memilih para alim ulama dan menjadikan mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Surah At-Taubah ayat 31. Bayangkan, atiullah wa atiur rasul wa ulul amri minkum tu. Allah minta kita ketaatan kepada Allah. Allah Maha Suci, agama Islam ni suci. Atiur rasul, kepada Rasul, utusan Allah yang juga maksum. Nabi Muhammad anda pun sendiri kata dia maksum. Wa ulil amri minkum, dan para ulil amri di kalangan kamu. Ulil amri ni pun mesti maksum. Seperti yang kami wawarkan dalam wasiat Rasulullah, mereka ni Ahlul Bait yang Allah sucikan dosa mereka dalam surah Al-Ahzab ayat 33 tu. Ahlul Bait yang khusus, keturunan daripada Fatimah, keturunan daripada Imam Ali alaihissalam. Turun 12 orang imam dan 12 orang Mahdi. Inilah ulil amri. Sebab tu dalam hadis kalian sendiri, dalam hadis Bukhari dan Muslim, dalam Bukhari dan Muslim, tidak akan berlaku hari kiamat sehingga tamatnya pemerintahan 12 orang khalifah dari bangsa Quraisy. So, tu pun ulama tafsir juga khalifah ni. Kalau mana daripada jalur Syafi'i dah 40 khalifah dah sekarang ni. Mana 12 je. Itulah ulil amri. Bila anda kata Sultan Ibrahim sekarang ada ulil amri, anda tengoklah. Anda pergi kerja naik bas, anda pergi kerja macam bangla lagi, naik basikal, dia beli nombor pelik 1 juta. TMJ naik Bugatti. Mas saman aku, siapa nak saman hang? Hang tu anak agung. Siapa nak saman hang? Hang duit berlambuk, hang boleh bayar merata. Awak hang tulus sangat ke? Tu masalah tuan-tuan bila support sistem demokrasi, support ulama-ulama dajjal yang memfitnah Nabi, yang kata Nabi buta huruf, tak pandai baca, tak pandai tulis, yang kata Nabi tak tinggalkan dengan para pewaris Nabi, tapi dia pun mengaku sebagai pewaris Nabi pula. So, anda telah lagi dahsyat pada iblis. Anda telah mensyirikkan, syirik yang macam tak nampak. Ini bukan bab. Sebab bayangkan, kalau anda ada
Iblis kan, dia tu adalah imam kepada semua malaikat. Dalam Sunni saya pernah mengaji pasal benda ni. 70,000 malaikat mai mengaji dengan dia, naik ke Sidratul Muntaha, tak turun dah, mai yang baru pula. Tu imam besar, imam kepada malaikat-malaikat. 6,000 tahun beribadah pada Allah. Tak ada pun atas satu bumi ni, tak ada pun tempat yang dia tak sujud. Bayangkan ilmu dia punya banyak. Tapi kerana dia salah sekali ya, takkan Tuhan laknat dia terus masuk neraka. Maknanya ni bab kepimpinan. Khalifah Adam tu dilantik oleh Allah. Aku dijadikan daripada api, dia dijadikan daripada tanah. Aku lebih baik pada dia. Maknanya dia nak tolak, dia khias. Ilmu khias yang ulama ajarkan adalah iblis tu guru dia. Iblis orang yang pertama berkhias. So anda ingat bab main-main, bab kepimpinan di dalam agama Allah. Sebab tu ayat Quran kata Allah ya yang menguasai kerajaan langit dan kerajaan bumi dan segala sesuatu. So hampa mana ada hak nak pilih pemimpin sendiri? Boleh ya, tapi agama hampa sendiri, Islam bersih hampa sendiri ya. Duk perasan kan, kami ikut Al-Quran dan Sunnah hadis mursal pula tu. Duk kena bohong lagi. Nampak tak? Dajjal. Yang Nabi takutkan lebih takutkan. InsyaAllah, semoga dipermudahkan segala urusan. Bukan mata yang buta sekarang ni, hati yang buta. Orang duk bagi duk sesat. Itulah ratipan-ratipan yang anda mampu kata. Ustaz-ustaz anda sendiri, menteri agama anda sendiri, mufti anda sendiri pun tak boleh nak jawab hujah kami. Anda buatlah, halanglah macam mana pun. Allah dah janji agama dia akan menang di atas segala agama-agama ciptaan iblis. Kalau ayat Quran kata Allah akan memenangkan agamanya ke atas setiap agama yang lain yang baru dicipta. Sebab tu anda nak jawab apa? Anda lagi pandai pada menteri agama anda ke? Anda lagi pandai pada mufti yang gaji mahal-mahal duk naik turun masuk istana tu ke? Depa jawab, hampa nak jawab. Lagi blok ada, takut blok. Nak blok-blok, tak ada masalah. Kita akan terus berjalan. Agama Allah ni akan menang akhirnya. Akan dapat bina Divine Justice. Ini janji Allah. Siapa yang beriman pada Allah dan Rasulnya. InsyaAllah, semoga dipermudahkan segala urusan. Minta maaf banyak-banyak. Kadang-kadang kita bercakap emosi. Sebab apa? Sebab orang tak faham-faham. Kan, sebab tu Nabi Nuh kan, atas kapal yang naik yang nak selamat, Nabi Nuh duk panggil orang, kata nak banjir. Orang manusia tak faham, binatang yang faham. Kalau anda tak pakai akal anda untuk berfikir kan, tentang Allah dan Rasulnya, tentang Ahlul Bait, tentang Muhammad dan keluarga Muhammad yang anda duk selawat hari-hari yang jadi rukun semayang anda tu, kan, anda lebih hina daripada haiwan. Ayat Quran kata. Apa? Nikmat mana yang nak anda dustakan lagi? Yang Allah dan para malaikat bersalawat pada Muhammad dan keluarga Muhammad. Allah suruh anda semayang, suruh syahadah, suruh semayang, puasa, zakat, haji. Allah tak perlu buat semua tu, tapi Allah dan para malaikat pun bersalawat ke atas Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad al-a'immah wal mahdin wassalamu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.